Jadi, okey, mengenai penghinaan terhadap bukan saja Sultan Selangor, kita tengok sekarang trend dia menular ke Negeri Sembilan, ke Pahang, tak tahu lagi mana-mana negeri yang akan menular perkara yang sama dan degil dan biadab. Saya bukan nak kaitkan dengan orang politik. Orang politik pun manusia biasa. Dia pun duduk di Negeri Selangor terutamanya. Jadi kalau kita setakat keyboard warrior, kita pergi tekan kat Facebook, TikTok saja kita nak komen, kita tak ke mana. Sebab ini satu penghinaan yang melampau. Walaupun saya orang India, saya pun saya pun orang Kedah. Saya duduk Malaysia, saya cari makan hampir 26 tahun kat Selangor ni. Dia hina macam tu, sampai sekarang orang politik segelintir saja yang buka mulut. Dan sorry to say lah, Menteri Besar Selangor pun baru saja nak buka mulut bagi makanan. Rakyat datang sana bukan untuk makanan free, bukan untuk minuman free. Orang nak menegakkan kedaulatan institusi diraja. Tapi sekarang you nak cakap, oh kita bagi makanan free. Minta maaf, Menteri Besar. Kalau you betul-betul you nak buat, you nak mendaulatkan kita Sultan tu, dulu pun you dah buat. Tapi belum terlambat lagi. You boleh buat, you boleh bagi statement kepada you punya exco tu, atau ambil tindakan yang tegas terhadap yang wang dari Seri Kembangan tu. Mengapa sehingga sekarang, adakah imuniti itu menghalang menghalang Menteri Besar untuk ambil tindakan? Dia pun rakyat biasa juga. Tolong ambil tindakan lah, tolong gubal balik lah. Akta dalam Dewan tu, tolong gubal balik lah. Kau sembang dalam Dewan saja, semua imuniti, kebal, tak boleh dicas. Tolong tukar benda ni lah, tolong gubal. Dan saya menyeru rakyat Malaysia, bukan saja Melayu, bukan saja Cina, India, Kadazan, Iban, semua rakyat Malaysia yang betul-betul mematuhi perlembagaan Malaysia, ayo datang pada 16 hari bulan Mei di bangunan 1 SUK pukul 5 petang. Kita jumpa kat sana. Bukan untuk makanan free ya. Ini untuk mendaulatkan Kesultanan Raja di Malaysia. Itu saja.